Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariam Jamilah binti Muhammad Abdillah. Saya dari kelas 1 cerdik. Saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Aladin dan Pelita Ajaib. Pada zaman silam, ada seorang budak bernama Aladin. Dia seorang yang miskin dan hidup melarat. Kadang-kadang dia hanya makan kurma untuk mengisi perutnya yang lapar. Suatu hari, seorang ahli sihir berjanji akan memberi Aladin emas dan permata. Namun, Aladin mesti melakukan apa yang disuruh oleh ahli sihir itu. Hai Aladin, kau mesti masuk ke dalam gua dan mengambil pelita di dalamnya untukku. Tidak, aku takut turun ke sana, jawab Aladin. Penyihir itu kemudiannya mengeluarkan sebentuk cincin dan memberikannya kepada Aladin. Ini adalah cincin ajaib. Cincin ini akan melindungimu, kata ahli sihir. Akhirnya Aladin turun ke gua itu dengan perasaan takut. Setelah turun ke bawah, Aladin melihat banyaknya emas dan pohon-pohon yang berbuah permata. Aladin mengambil buah permata dan lampu ajaib. Lalu dia segera naik ke gua itu. Tetapi pintu lubang itu sudah tertutup rapat. Ahli sihir meninggalkan Aladin dengan seorang diri. Aladin menjadi sedih dan duduk termenung. Tiba-tiba Aladin mendapat satu idea. Dia menggosok pelita itu. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi merah dan asap keluar berkepul-kepul. Maka muncullah seekor jin yang berwarna biru. Jin biru itu meminta Aladin tiga permintaan sahaja. Aladin membuat permintaan pertama supaya dikeluarkan dari gua itu. Dengan sekelip mata, Aladin telah berada di rumahnya. Aladin merasa sangat gembira. Namun begitulah Aladin merasa sungguh sedih dengan hidupnya yang miskin. Lalu dia membuat permintaan kedua untuk menjadi putera raja yang kaya raya. Dengan sekelip mata juga, Aladin bertukar menjadi putera raja yang kacak. Aladin menjadi putera raja yang selalu membantu orang yang susah. Raja telah mendengar berita Aladin yang kebaikan Aladin. Berita Aladin, mahukah engkau berkahwin dengan anakku? Aladin merasa sungguh gembira.
mengadakan acara perkahwinan yang penuh meriah. Sekian, terima kasih. Akhirnya Aladin, puteri raja, hidup bahagia selamanya.